Assalamualaikum and good morning. For this week lecture, we are looking for the specific learning disorder. Okay, so firstly, we are looking for the fundamentally biological and neurodevelopmental for the specific learning disorder. Okay, there are foundation in biological aspect, which is interaction of genetic, epigenetic, and environmental factors. And the effect of the biological foundation make the cognitive alteration, which is brain anomalies in perceiving or processing verbal or non-verbal information, and it it's shown by the behavioral science, which is the observable difficulties learning keystone academic skill. So, untuk specific learning disorder, dia adalah satu keadaan neurodevelopmental yang mempunyai berkaitan dengan biological yang memberi kesan kepada kognitif, dan kesan ini boleh dilihat melalui tingkah laku. So when we say about neurodevelopmental, it means it has something to do with the brain functioning, okay? Brain functioning. Dan disebabkan ada brain functioning yang berbeza untuk SLD, ia menyebabkan dari segi kognitif, keupayaan berfikir, keupayaan kognitif ada memberi kesan lah, dan ini kesannya boleh dilihat melalui tingkah laku. Okay, dan specifically dia dalam academic skills. Okay, so if you want to look for the comparison with walking or talking, biasanya kemahiran berjalan dengan bercakap ni over the time, bila otak kita semakin matang, kita akan dapat menguasai kemahiran tersebut. Namun untuk SLD, Specific Learning Disability, dia adalah skill yang perlu dipelajari, yang perlu diajar. Okey, dan Specific Learning Disorder adalah satu keadaan yang walaupun sudah diajar, namun dia ada kesukaran kepada penguasaan akademik, penguasaan dalam aspek akademik. Okey. Okay, now we are looking for the 4 diagnostic pillars of specific learning disorder. Okay, these diagnostic pillars is based on DSM-5, which is diagnostic and statistical DSM-5 diagnostic and statistical mental diagnostic, which is the book or rujukan untuk medical doctors membuat diagnosis. Okay, so the first pillar is persistent. Okay, it means persistent difficulty learning academic skills for at least 6 months despite targeted interventions. Criteria 2 is quantifiable. Criterion 3 is developmental onset, and criterion D, exclusions. So persistent means the difficulty shown for a longer time. Maksudnya dari segi kesukaran itu ditunjukkan dalam satu tempoh masa yang lama, di mana garis masa yang diberikan adalah for at least 6 months. Okey, maksudnya contoh dari segi pembelajaran, walaupun kanak-kanak tersebut telah diberikan intervention untuk 6 bulan, satu tempoh yang masa yang agak lama, namun menunjukkan penguasaan yang masih tahap menunjukkan penguasaan yang minimal lah. Okey, jadi dia bukanlah satu tempoh masa yang pendek, namun dia persistent, dia telah menunjukkan kesukaran itu over the time. Okey, quantifiable meaning that dia boleh affected skills are substantially and substantially quantifiable below those expected for chronological age. Okey, maksudnya dari segi kesukaran ini boleh diukur, dan biasanya pengukuran kepada kesukaran ini diukur melalui ujian. Contohnya ujian membaca, okey, di mana akan ada markah kan, so dia boleh diukur berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya seusianya. Okey, developmental onset. Okey, developmental onset sebenarnya telah boleh dilihat seawal school age years. Okey, which is can be during preschool. Okay, though they may only fully manifest when demands exceed limited capacities. Meaning that sebenarnya untuk kesukaran dalam akademik ini dia boleh dilihat semasa, bukan semasa pada bila kanak-kanak itu mula memasuki persekolahan lah. Okey, cuma bila yang makin ketara apabila kanak-kanak itu telah
diekspos dan mempunyai beban ataupun demand kepada pembelajaran tu yang lebih tinggi lah. Okey. Yang mungkin lebih ketara apabila dia dah memasuki sekolah rendah. Okey, dan exclusion criteria adalah dia bukan accounted for by intellectual disabilities or visual auditory issues, psychological adversity or inadequate instruction. Okay, which is apa kesukaran yang ditunjukkan oleh individu yang mengalami specific learning disability disorder ini, dia bukan disebabkan dia ada kesukaran dalam kognitif ataupun ada masalah penglihatan ataupun juga masalah pendengaran. Maksudnya dia individu tersebut tak ada masalah dari segi kognitif, tak ada masalah dari segi mendengar dan juga melihat, namun dia masih lagi mengalami kesukaran dalam penguasaan akademik. Okey. Jadi if you looking for these 4 pillars, we can say that SLD is a hidden disability because the individual may look normal, no physical barriers, no physical defect, but when it comes for academic skills, he or she show great difficulties. Okay. So next, we are looking for the defining characteristic is unexpected for academic achievement. Okay, so as I said before, for the diagnostic of SLD, it involves intellectual functioning. Okay, it involves intellectual functioning, which is the intellectual for the specific learning disorder is typically 1.5 standard deviations below the population mean or a standard score of less than 78 are required for diagnostic certainty. Okay, so for SLD, basically the person has normal or might be below average but not achieve poor ability in intellectual functioning. Okay. Okay, in a simple term, untuk diagnostik specific learning disorder, kriteria untuk IQ bukanlah pada tahap yang rendah. Okay, kebiasaannya pada tahap yang seperti kanak-kanak seusianya ataupun mungkin lebih baik ataupun sedikit rendah, namun dia tidak capai kepada diagnostik untuk untuk ID, intellectual disability. Okay. However, walaupun dari segi keupayaan kognitif dia adalah bukanlah rendah, namun dia menunjukkan kesukaran dalam academic achievement. So biasanya kita nampak kanak-kanak yang tak ada masalah dari segi kognitif, sepatutnya tak ada masalah dari segi belajar kan. Namun inilah yang dihadapi oleh SLD, walaupun kanak-kanak tu bila diberikan soalan yang bukan berkaitan akademik ataupun tidak diberikan buku untuk belajar membaca, dia boleh respon dengan baik, tak ada masalah. Namun bila melibatkan buku, melibatkan tulisan, akan nampak kesukaran untuk belajar dan menguasainya. Okey. Okay. We are looking for the impairments across 3 primary academic domains. Okay, so for SLD, specific learning disability, okay, there are 3 primary academic domains, which is reading, membaca, written expression, dari segi menulis, okay, and mathematics. So, atau bahasa mudah kita kata ini adalah 3M lah, membaca, menulis, mengira kan. So, untuk membaca, sub-skills yang terlibat adalah word reading accuracy, okay, ketepatan dari segi bacaan perkataan, reading rate of fluency, ketepatan dari segi kelajuan dan juga fluence dari segi ketepatan dan juga kelajuan dan juga pace membaca, dan juga reading comprehension, kefahaman kepada bacaan tersebut. Okey, maksudnya dari segi penguasaan membaca, kita belajar membaca, kita bukan sekadar boleh kenal abjad, tapi kita kena tahu sebut perkataan tersebut dengan tepat, dan juga adakah sebutan kita tu bila belajar membaca, adakah dia nampak suka untuk membaca dengan lancar. Okey, so and in aspect for written expression, okay, there are 3 sub-skill, which is spelling accuracy, iaitu dari segi ejaan,
Okey, ejaan di sini dia bukan menyalin tau, tapi dia lebih kepada bila dia perlu menulis, adakah ejaan dalam penulisan itu adalah tepat ataupun tidak. Okey, grammar and punctuation accuracy. Okey, dari segi penulisan dia macam mana, dari segi grammar tu adakah tepat, ataupun dari segi penggunaan punctuation tu adalah betul ataupun tidak. Okay, next adalah clarity or organisation of written expression. Okay, dari segi kejelasan dia menulis. Mathematics involve number sense. Okay, dari segi dia nak dia memahami dari segi nombor dan dari segi kuantitinya. Memorization of arithmetic facts. Okay, yang ini dari segi keupayaan untuk ingat kepada fakta matematik. Contohnya sifir. Accurate or fluent calculation. Okay, dari segi fluent calculation, meaning dari segi pengiraan secara verbal. Okay, mental calculation lah. Okay, and also accurate math reasoning. Okay, dari segi ketepatan dalam penyelesaian soalan matematik. Yang ni biasanya melibatkan soalan matematik yang bertulis lah. So, we commonly know more reading sebenarnya, ataupun alternate term is dyslexia. Okay, for mathematics, alternate term is dyscalculia. Okay, dyslexia, dyscalculia. I think you might know this word better than specific learning disability. Okay, but we need to know that under specific learning disorder or specific learning disability, there are three: reading, written, and mathematics. Okay. Okay, it's actually for the SLD, it involves orthography. Okay, which is orthography is a system for language. Okay, di mana dalam bahasa mudahnya dari segi sistem penulisan untuk bahasa. Okay, sistem penulisan untuk bahasa. Contoh English adalah complex sound to letter mapping. Okay, maksudnya dia ada dari segi bunyi dengan huruf itu tidak sama peta, betul tak? Mungkin kita bunyi, contoh perkataan apple. Kita dengar tapi ejaan apple, A-P-P-L-E. However, ada juga dari segi bahasa adalah direct alphabetic and non-alphabetic. Okay, direct alphabetic adalah bunyi perkataan, bunyi huruf itu sama dengan huruf tersebut. Okay, contohnya bahasa Spain dan juga bahasa Melayu lah. Contoh ejaan apple dalam bahasa Melayu E-P-A-L. Okay, so dia direct sound to letter. Okay, sound to letter tu direct. Tapi untuk English, dia ada complex sound to letter mapping. Okay, jadi contoh apple, but in English, we spell as A-P-P-L-E. But for bahasa Melayu, because we have direct alphabetic, apple, we will spell E-P-A-L. Okay, so for bahasa, for the orthography, which is the system for learning, system for written bahasa, untuk menulis bahasa, ejaan bahasa tersebut lah. Untuk bahasa Melayu yang mempunyai direct alphabetic mapping adalah lebih senang lah. Namun macam mana nak bezakan, dia masih lagi berlaku. However, specific learning disorder occurs across all linguistic and ethno-ethical background, but assessments must differentiate between an underlying disorder and limited proficiency in a second language. Okay, jadi kebiasaannya untuk belajar bahasa Melayu adalah lebih senang sebab kita ada direct mapping alphabet to sound. Namun masih juga ada kesukaan kepada penguasaan tersebut dan dia lebih jelas apabila melibatkan bacaan laju lah. Okey, bacaan laju. Okay, the severity level for SLD also have 3 level, which is mild, moderate and severe. For the mild, it involves difficulties in one or two domain. Okay, contohnya mungkin seseorang yang mengalami SLD, dia bukan hanya ada kesukaran untuk membaca, mungkin juga kebiasaannya dia akan juga ada kesukaran untuk menulis. Okay, moderate, which is marked difficulties requiring some intervals of intensive and specialized teaching. Okay, accommodations are needed part of the day at school, home or workplace to complete tasks efficiently. Jadi for the tahap moderate ni, dia lebih memerlukan bantuan untuk
belajar membaca, menguasai membaca menulis ni dengan lebih spesifik, mungkin memerlukan individualized class. Okay, and the severe is affect several domains, unlikely to learn skills without ongoing intensive individualized teaching for most of the school years. Okay, may not complete all activities efficiently even with an array of services. So untuk tahap severe, walaupun dia dah menerima intervention individu, mungkin dia memerlukan untuk lebih masa lah daripada moderate level. So untuk mild, jangkaannya adalah dia ada kesukaan untuk penguasaan membaca. Jadi dia mungkin perlu ikut kelas dalam kumpulan kecil. Kalau moderate, dia dah mungkin memerlukan pada tahap one to one. Okay, tapi untuk severe dia akan ada lebih kesukaan, walaupun one to one mungkin masih lagi memerlukan jangka masa yang lama, ongoing. Okay, intensive individualized teaching. Okay, for most of the school years. Maksudnya mungkinlah pada darjah 1 sampai darjah 6 tu, walaupun dah masuk kelas individu, nampak penguasaan tu masih lagi sukar dicapai. Mungkin dia ambil masa lebih lama lah untuk severe. Okay, now kita nak tengok precursors in early childhood signal for academic struggle. Okay, actually for SLD, the symptom can be seen as in early childhood. Okay, because pada peringkat preschool, kanak-kanak learn using song kan, lagu, which is as rhythm. So during preschool and kindergarten, the aspect that we can look at to identify or children with at risk for SLD, at risk and risiko, adalah bila dia ada lack of interest in playing games with language sounds, trouble learning nursery rhythm or recognizing words that rhythm. Okay, contohnya cat, bat. Okay, and show more frequent baby talk. So in term of language and rhythm, okay, kanak-kanak yang ada risiko kepada SLD, dia kurang berminat lah bila melibatkan game, melibatkan permainan, dan juga bila dia kena identify ataupun bila dia menyanyi, mungkin kita perasan, cikgu akan perasan dia ada suka nak rhythm dengan tepat, nak sebut dengan tepat. Okay, dan juga bila melibatkan game yang melibatkan dia kena identify bunyi yang sama. Okay, dia mungkin nampak tak dapat nak sebut dengan betul. Okay, itu adalah simptom pada peringkat preschool and kindergarten. Okay, for the elementary, okay, trouble remembering names of letters, numbers or days of the week. Failure to recognize letters in their own name. So, untuk peringkat elementary, sekolah rendah, kebiasaannya akan nampak lebih ketara lah. Okay, kerana pada peringkat ini, for the academic during elementary, there are a lot of academic demand kan. Dia kena mahir membaca, menulis, mengira dan juga mengingat. So, dia akan nampak kesukaran untuk belajar membaca dan juga dalam aspek memory, iaitu melibatkan untuk mengingat susunan alfabet, okay, nombor dan juga hari dalam seminggu. Jadi mungkin nampak dia tak ingat ataupun tak dapat nak sebut sequence of weeks tu, sequence days of week tu dengan tepat. Okay, dan juga dia mungkin sukalah nak betul-betul pandai tulis nama dia sendiri, dan dia nak identify nama dia pun dia ada nampak kesukaran lah. Okay, and adolescent, okay, which is also can happen during elementary, inability to write their own name or persistent use of invented spelling, inability to break spoken words into syllables, delay in fine motor skill. Okay, this symptom also can be observed during elementary kan. Okay, dia mungkin ada, walaupun dah makin besar, dah adolescent, nampak speed untuk dia menulis nama sendiri tu adalah perlahan. Okay, dan juga untuk dia mengeja lah sebenarnya untuk buat ejaan spelling. Nampaklah kesukaran untuk spell dengan tepat tu adalah sukar untuk individu ini. Dan juga dari segi motor skills, melibatkan contohnya menggunakan menggunting tu, jangkaannya untuk
individu yang mengalami SLD juga ada kesukaran dan delay. Okay, now kita nak tengok further lagi berkaitan dengan the disorder, symptom of disorder ni semasa peringkat sekolah. Okay, grades 1 to 3. Okay, dia lebih kurang lah di peringkat sebab ni guidelines ni based on US punya culture for schooling. Tapi kita dengan US dengan Malaysia tak jauh beza lah. Grades 1 to 3 tu lebih kurang macam kita jugalah. So apa yang berlaku? Okay, student with SLD may show difficulty learning letter to sound correspondent. Reading aloud is slow, inaccurate and effortful. Errors linking sounds to letters. Okay, difficulty remembering basic number facts and avoid of reading and arithmetic. So pada peringkat darjah 1 hingga 3 ni adalah kanak-kanak akan belajar untuk membaca dan juga mengira kan. So akan nampaklah kesukaran dia untuk penguasaan kepada kemahiran membaca tu adalah lebih sukar berbanding rakan sebayanya. Mungkin akan nampaklah ajar hari ni kebiasaannya lah ajar hari ni esok lupa macam tu. Dia perlukan frequent untuk betul-betul dapat berkaitan antara bunyi dengan huruf tersebut. Okay. So dia akan ada sebab dia ada kesukaran untuk dapat berkaitan huruf itu ada bunyi. So bila dia dah boleh baca sedikit-sedikit dia akan nampaklah speed of reading tu slow. Okay. Dan ada juga mungkin dia eja betul tapi sebut salah. So dia nak linking sounds to letters tu adalah sukar juga. Dan juga kebiasaannya kesukaran membaca ni dia akan datang juga bersama kesukaran dalam mathematics. Okay, basic number facts. Dan due to these difficulties untuk kanak-kanak tu capai, dia akan nampak dia avoid. Dia tak menggemarilah kepada aktiviti membaca ataupun mengira. Okay, that's what happened during grade 1 to 3. So, for the grade 4 to 6, okay, mispronouncing long multisyllabic words, okay, sebutan salah untuk perkataan yang panjang, poor comprehension despite eventually learning to decode, okay, kefahaman dia adalah rendah, okay, walaupun dia dah boleh membaca, kebiasaan learning to decode, dia dah belajar, dia dah boleh baca, tapi apa yang dia baca tu dia mungkin sukar nak faham, okay. While guessing based on the first letter. Yang ni pun common juga. Dia akan suka teka perkataan based on the first letter sahaja. Okay. Extreme fear or refusal of reading aloud. Okay, dia sangat takut dan tak sukalah untuk reading aloud. Membaca bacaan kuat yang perlu didengar oleh cikgu ataupun rakan-rakan. So, jadi pada grade 1 hingga 3 dia adalah asas. Maksudnya dia mungkin dalam proses belajar membaca kan. So bila dah pandai eja sikit-sikit pada grade 4 hingga 6, okay, dia akan nampak suka pula nak baca perkataan yang lebih panjang. Lepas tu dibaca adakah dia faham apa yang dia baca kan, decoding. Dan juga bila cikgu panggil untuk buat bacaan kuat, dia tak suka dan dia takut. Kenapa? Sebab dia tahu bacaan dia tak bagus. Okay. Okay, next kita nak tengok kepada adolescent and adulthood. Okay, so pada peringkat dah semakin besar, okay, peringkat sekolah menengah, apa yang berlaku? Academic stagnation. Even if word decoding is mastered, reading remains slow and intensely effortful. Severe problems with written expressions, spelling and making inference from text. So, pada peringkat menengah, apa yang berlaku adalah walaupun the student already mastered membaca, okay, decoding here referring to reading lah, okay, namun bacaan membaca itu masih lagi perlahan dan dia memerlukan effort yang lebih tinggi. Dan bila dah peringkat sekolah menengah, the reading dah jadi silent kan, dah perlahan, okay. Tapi when contoh ada tugasan tersebut melibatkan dia kena tulis apa yang dia faham daripada petikan, dia akan nampaklah masalah untuk dia tulis written expression, spelling and making inference from text. Okay, so dia akan ada kesukaran lah dari segi akademik. Okay, avoidant behaviour.
Okay, active avoidance of leisure or work-related activities that will demand reading, writing and arithmetic. So, dari segi tingkah laku, dia akan menunjukkan kesukaran. Disebabkan ada kesukaran tersebut, ada difficulties, dia akan nampak dia refuse lah untuk involve kepada aktiviti melibatkan dia kena baca dan juga dia kena tulis dan juga mengira. Okay, so technological workarounds. Okay, so apa yang dia boleh buat untuk memudahkan dari segi struggle tu adalah dia rely on alternative approach to assess print such as text-to-speech software, audiobooks or audio-visual media. Jadi disebabkan kesukaran untuk dia untuk dia perceive lah kepada teks, okay. Individu with SLD tu prefer untuk dengar, okay, audio jadi dia akan gunakan text to speech software, audiobooks or audio visual media. Jadi over the time teknologi sekarang dah sangat membantulah untuk individu yang mengalami SLD sebab kita pun kadang-kadang tak nak baca kan. So kita suruh teknologi yang bacakan untuk kita kan. Okay, so ini yang berlaku apabila semakin dewasa lah. Okay. Okay, for the heritability, maksudnya risiko untuk SLD actually is involve heritability. Okay, based on research, there is a high heritability for both reading ability and reading disability across all language types, with heritability estimates value generally greater than 0.6. Okay, dia ada berkaitan lah dengan heritability. Okay, kebiasaannya jika ahli keluarga ada kesukaran kepada membaca, okay, mungkin atuk nenek dulu ke ataupun ayah ke, anak pun mungkin akan ada heritability tersebut tapi tak semestinya lah. Okay, the relative risk of SLD in reading or mathematics is substantially higher. Okay, 4 to 8 times and 5 to 10 times higher respectively in first degree relative of affected individual. Okay, so dia punya risiko ni kalau yang dekat tu lebih cepat. Inilah kebiasaannya yang saya pernah jumpa. Bila ibu cerita, anak saya macam saya masa kecil-kecil lah, lambat sikit nak baca. Nanti darjah 5, darjah 6 pandai lah macam tu. So kita dah nampak situ, saya dah nampak okey, mak pun pada peringkat awal belajar ada kesukaran. Okey, so dia ada risiko heritability tu adalah tinggi Okey, but of course not necessarily Okey. Okey, there is also risiko environmental effect. Okey, which is birth weight. Okey, kanak-kanak yang lahir preterm delivery or very low birth weight significantly increases the risk of developing specific learning disorder. Neurotoxicants, okay, if prenatal or early life exposure to air pollution, okay, lead, manganese, okay, will have risk for SLD. Socioeconomic, okay, low socioeconomic status operates as a microenvironmental risk factor. Okay, dalam aspek persekitaran ada juga risiko based on socioeconomic, okay, which is low socioeconomic ada higher lah kepada SLD. And also medical conditions, extremely high risk is observed in specific genetic conditions. Okay, so dia ada juga berkaitan dengan medical conditions So for the SLD, it has something to do with the biological aspect and also involving environmental aspect Okay, dia bukan risiko untuk seseorang itu, individu mengalami SLD tu based on biological sahaja, tapi environmental factors pun boleh memberikan kesan untuk seseorang individu itu mengalami SLD Okay, now kita nak tengok pula apa pembezaan specific SLD, specific learning disorder with other diagnosis or other conditions So for the SLD, IQ level is more than 70.
Normal variation, normal meaning macam kanak-kanak, macam individu setara dengan usianya. Intellectual developmental disorder below 70, ADHD normal. So maksudnya untuk SLD, it can be either normal ataupun sedikit rendah daripada normal. Biasanya normal ni 90, normal is 90. But dia punya IQ level tu tidaklah sehingga below 70. Okay, below 70 meaning individu itu ada kesukaran dari segi intelek ataupun mendapat dan biasanya akan dapat diagnosis IDD lah, intellectual disability. Okay, opportunity to learn adequate. Okay, for normal, lacking or poor instruction, intellectual disabled ID adequate and ADHD adequate. Okay, opportunity to learn here referring to dari segi adakah individu tersebut diberikan peluang untuk belajar, opportunity to learn. Adakah dia pergi ke sekolah seperti kanak-kanak yang sepatutnya. Contoh 4 tahun dah mula pergi tadika. Okay, so 4, 5, 6 dah mula pergi tadika. Okay, darjah 1 dah mula pergi sekolah. So that's the opportunity to learn lah. Peluang dia untuk belajar adakah cukup ataupun lacking. Okay, contoh kalau normal variation yang ada kesukaran kepada membaca, dia mungkin tak pergi sekolah pun 4, 5, 6. So darjah 1 tak pandai baca. So that expected lah. Okay, sebab dia belum lagi exposure kepada pembelajaran. Okay, core deficit for SLD is learning academic skills. Okay, maksudnya defisit utama, kesukaran utama untuk SLD adalah untuk dia belajar akademik. Okay, academic skill kat sini seperti kita dulu permulaannya adalah kita belajar untuk belajar membaca, menulis dan mengira kan. Okay, that's the core deficit kepada SLD. Untuk normal variation, okay, mungkin untuk normal variation disebabkan dia tak pergi sekolah seawal 4 tahun, 4, 5, 6 dia tak pergi sekolah. So darjah 1 dia tak pandai baca lagi. So we can say that maybe external dia tak boleh baca disebabkan environmental factors lah. Dia belum dapat exposure kepada pembelajaran tersebut. Okay. Dan mungkin kenapa mak ayah tak hantar 4, 5, 6 tahun, mungkin tadika jauh daripada rumah. Jadi akses kepada pembelajaran tu limit. Jadi faktor persekitaran di situ berlaku untuk normal variation. Okay. Untuk ID, global cognitive delay. Jadi untuk ID disebabkan dia ada perkembangan lambat dalam semua aspek, untuk pembelajaran pun akan dijangka lah untuk dia ada kesukaran juga. Okay, ADHD, performing learn skills. Okay, apa yang membezakan ADHD dengan SLD di sini adalah kalau SLD dia ada kesukaran untuk belajar kepada skill akademik tersebut. Tapi untuk ADHD, dia punya defisit adalah untuk perform, untuk dia tunjukkan skill yang dia belajar. Okey, dia boleh belajar namun untuk dia tunjukkan kemahiran tersebut ataupun dia buat kepada kemahiran tersebut itu adalah sukar. Kenapa? Sebab dia ada kesukaran untuk fokus. Okey, maksudnya untuk dia belajar membaca sepatutnya tak ada masalah. Tapi untuk dia fokus, untuk dia bagi tumpuan kepada aktiviti belajar, itu adalah kesukaran dia untuk perform. Okey. So persistent, okey. Untuk SLD, okey, more than 6 months despite intervention. Maksudnya untuk SLD, bila cikgu kanak-kanak tu mula masuk sekolah, okey, minima tempoh yang cikgu kena bagi peluang untuk belajar, untuk kanak-kanak itu belajar adalah 6 bulan dan ke atas. Okey, sebelum kanak-kanak tu cikgu nak cakap dia ada masalah SLD. Okey. Jadi dia perlu ada satu tempoh masa persistent, okey, yang pembelajaran telah dilakukan namun dia individu tersebut masih belum menguasai. Mungkin contohnya lah darjah 1 lah kita tak guna lagi. Biasa 4, 5, 6 kita masih lagi proses belajar yang asas. So contoh darjah 1, okey, dia dah masuk 6 bulan, melebihi 6 bulan, dan untuk tempoh 6 bulan tu dia juga dah pergi individual class, dah pergi remedial class. Okey, namun nampak kesukaran tu masih lagi tak dapat buat. Mungkin contoh cikgu dah ajar 6 bulan untuk mengecam vocal sounds yang basic. Namun belum lagi dapat capai. So that is persistent lah. Okay, it needs 6 and more. Tempoh masa dia perlu 6 bulan dan ke atas. So normal variation resolve with proper instruction. Contoh yang saya bagi tadi darjah 1
masuk sekolah tapi 456 dia tak pergi tadika. So darjah 1 cikgu pun mulakan kelas membaca sama macam yang ada risiko kepada SLD ni. Namun nampak yang normal variation ni ada perkembangan yang lebih baik berbanding dengan SLD. Okey. So untuk ID permanent global baseline. Jadi untuk ID disebabkan dari segi kesukaran dia ataupun dari segi challenge dia melibatkan semua aspek perkembangan kan. So dari segi keupayaan dia nak menguasai ini, kita jangkalah dia akan ada permanent. Maksudnya nak betul-betul latih dia mengecam abjad tu pun sangat sukarlah. Okey, dan ADHD situational performance variance. Yang ni dia based on situasi. Mungkin bila cikgu sentiasa gunakan ganjaran semasa mengajar, okey, dia feel motivated dan dia perform. Okey, tapi bila pengajaran cikgu tu dia tak minat, dia tak berminat, okey, menggunakan kaedah biasa, okey, dia tak nak tunjukkan keupayaan membaca dia ataupun keupayaan menulis dia ataupun bila cikgu gunakan teknologi untuk dia baca. Okey, mungkin menggunakan komputer ke apa, dia suka. Dia engage, okey, so dia tunjukkan keupayaan tersebut lah. Okey, dan it is really important to know that kebiasaannya juga untuk SLD ni comorbid dengan ada issues. Contohnya language delays. Okey, pada peringkat awal pada peringkat preschool, kanak-kanak yang ada risiko kepada SLD biasanya ada delays or disorders in preschool speech and language. Okey. ADHD also overlap with the SLD. Co-occurrence is more frequent than chance. Okey, dan kebiasaannya juga ada individu tu dia mengalami ADHD dan SLD juga, dan juga motor or coordination. Okey, SLD juga ada kebarangkalian yang tinggi untuk overlap dengan coordination problem, dan biasanya dia akan lebih nampak clumsy, dan juga dari segi menulis tu dia akan nampak delay juga dari segi motor skills. Okey, so okey, jadi symptoms across reading, writing and maths frequently co-occur within the same individual, resulting in uneven profile of abilities. So kalau individu tersebut dia ada overlap lah, okey, overlap dari segi aspek SLD dan juga ADHD. Okey, jadi dia mungkin akan tunjukkan kesukaran untuk membaca dan juga fokus kepada akademik. Tapi bila dia melibatkan tugasan lain, okey, dia akan nampak tak ada masalah. Contohnya above average visual spatial abilities. Yang ni visual spatial abilities ni biasanya diukur melalui IQ test lah. Okey, jadi dia akan nampaklah pembezaan yang ketara antara tugas antara kognitif aspek yang lain yang bukan melibatkan membaca berbanding dengan academic skills. Okey, apa yang berlaku if apa impact lah for academic untuk individu yang mengalami SLD. The first one is educational, which is higher rates of high school dropouts and lower rates of post-secondary education. Okay, academic impairment sebab individu with SLD have great difficulties in academic task kan. Dia nak baca dia rasa lebih susah, dia nak menulis pun dia rasa susah. So what happen, dia ada kemungkinan yang tinggi untuk dia stop belajar awal lah. Okay, economic, lower income, higher rates of unemployment and widespread employment in adulthood. So dalam aspek ekonomik, bila dia dah semakin besar disebabkan keupayaan akademik tu adalah lacking, okey, mungkin dia akan dapat pekerjaan yang lebih yang lebih rendah lah dari segi payment dan juga tidak bekerja. Okey, psychological, high levels of psychological distress, increased socio-emotional isolation, advancing across grade levels and severe somatic anxiety or panic attack. So ada juga kesan kepada psychological bila dia ada demand yang terlalu tinggi, yang mungkin mak ayah yang bila demand daripada pelajar yang sangat tinggi, dia boleh bagi kesan jugalah kepada emotion dia kan. Dia rasa sedih, dia rasa berlebihan, rasa tak pandai kan. So dia akan boleh jadi kesan kepada mental juga
anxiety or panic attack. So it is really important lah untuk kita tahu individu yang mengalami SLD ni bukanlah bodoh, tapi dia ada kesukaran untuk menguasai kepada akademik yang asas ni. But over the time, bila dia punya brain tu, sebab SLD ni involving brain, melibatkan kefungsian otak. So ada parts of the brain actually yang tak activate. Saya tak ingat, tapi saya ingat there is a part of brain yang dia tak activate. So how to activate that parts of brain yang proses bunyi perkataan, huruf dengan letter. Okay, huruf maksudnya perkataan tu ada bunyi kan. So bila part of that brain tu dia ambil masa untuk activate, dia memerlukan banyak intervention lah untuk dia mahir membaca. Okey, bila dia dah mahir membaca, kesukaran dia tu akan dari segi membaca, menulis, mengira tu semakin kurang lah. Cuma bila peringkat universiti, bila tugasan tu melibatkan menulis untuk satu tempoh masa, dia akan nampaklah kesukaran dia tu untuk menulis dengan ejaan yang tepat. Contohnya Okay, so as I said before, dia ada kesan lah kepada mental Okay, so ada possible untuk suicidal. Okay, ada possible untuk depressive disorder as well. Okay, ini kesan after pada peringkat awal yang ni dah dia tunjuk pada peringkat adult lah, peringkat dewasa Okay, ataupun juga pada peringkat teenage Okay, so it is really important for us to know SLD ni involve biological. How the biological aspect will affect kepada cognitive alteration, okay, which is deficit in perceiving, processing information, which is involve phonological awareness, working memory and processing speed. So disebabkan cognitive alteration ni berlaku, dia akan manifest, dia akan ditunjukkan based on behavior lah, okay, which is we can observe this based on reading ability, writing and juga mathematics ability. So due to this, it can affect kepada lifespan. Okay, jika dia tidak dibantu jika dia tidak belajar untuk membaca semua tu, dia akan bagi kesan jugalah kepada bila dia semakin dewasa, dia akan jadi underemployment, tak bekerja ataupun tak bersekolah. Mungkin dia sekolah pada peringkat sekolah rendah sahaja, dan juga ada burden kepada juga bagi kesan kepada mental health lah. Okay. So takeaway here is specific learning disorder is not a transition educational hurdle, but a lifelong biologically root neurodevelopmental variable requiring structural accommodation, precise diagnosis and ongoing systemic support. So when we look at this, okay, we need to know that we have to give support for them lah. Okay, maksudnya kalau nampak kanak-kanak tu suka untuk belajar membaca, jangan just terlalu awal dia SLD, tapi kita cuba bantu dan mungkin pada satu tempoh masa dia memerlukan diagnosis. It's okay. However, ada je peluang untuk dia belajar sehingga peringkat universiti. Ada je peluang tersebut, namun dia mungkin memerlukan support lah untuk dia tidak dijudge based on dia punya kesukaran. Okay, mungkin saya boleh share sikit saya punya pengalaman masa saya belajar universiti dulu. Okay, saya jumpa ada seorang pelajar universiti tu, saya nampak bila dia masuk kelas dia tak menulis. So biasa kita semua bila lecturer mengajar, kita tulis point-point apa yang lecturer tu ajar. Saya nampak dia tak menulis, dia hanya dengar saja. And then lepas habis kelas, saya nampak dan semasa kelas saya nampak ada satu individu yang lebih dewasa. Saya nampak ni bukan pelajar universiti. Okay, nampak dari segi dia punya pemakaian lah. Okay, then the adult akan bagi satu kertas kepada pelajar tersebut setiap habis lecture. Dan saya observe perkara tersebut. Okay, and then saya nampak kenapa ada orang yang tolong tulis nota kat dia. Macam itulah sebenarnya. Okay, so bila over the time, dan di tempat universiti saya tu ada dyslexia unit. And saya perasan dia masuk center tu. Okay, rupanya dia adalah pelajar yang mengalami dyslexia. So dia dapat note taker. Maksudnya untuk ambil nota semasa dia belajar. Kenapa? Sebab bila dah peringkat universiti, ni mungkin juga kita boleh observe Maksudnya dia tak dapat nak tulis apa
diam dia dengar. Kalau dia tulis pun, dia tulis dengan ejaan yang sangat tak bagus. So, dia suka untuk dia proses bunyi perkataan, bunyi pertuturan tu kepada penulisan. Okay, however, support dapat di universiti dan bila dia exam pun, lecturer dah tahu ini pelajar yang mengalami disleksia. So, untuk exam, dia punya soalan, dia punya jawapan yang melibatkan esei tu, lecturer akan noted lah untuk dia ignore ejaan spelling yang banyak salah. Okay, that's really important lah untuk kita tahu. Kesukaran tersebut tu dia akan boleh persist hingga dewasa. However, the support tu akan bantu untuk keluarkan risiko tersebut lah. Okay, I think that's all for SLD. Okay, for the learning task, I would like for you to, okay, one question untuk anda respon pada bahagian forum adalah, okay, anda sebagai bakal cikgu, bagaimana anda boleh identify, okay, identify dan juga bezakan antara pelajar yang mengalami ADHD dan SLD di dalam bilik darjah. Okay. Okay, you need to answer this at the forum. Okay, bagaimanakah cikgu dapat membezakan antara ADHD dan SLD di dalam bilik darjah. Okay, how teacher can differentiate between ADHD and SLD in the classroom. Okay, that's all for this week. Thank you.